tangan. Orang tu dia niat sedekah, tidak mahu nama dia bagi tahu. Apa hukumnya? Kita makan barangan makanan tanpa tahu siapa yang beri sedekah itu. Batu Islam ini cukup indah. Ad-dinu yusrun, agama yang begitu mudah. Bila orang belanja kita makanlah, katakan nak makan ayam tanduri gitu gini, kita nak bayar, mari bangla tu kata itu orang sudah bayar. Bang, kita tengok mana orang itu, orang baju biru. Bang, kita pun boleh balik dah. Cuma sunat ucap terima kasih. Tidak ada ulama kata kita wajib ditanya, awak bayar saya, awak kerja apa, hasil awak halal ke tak, ambil daripada mana, tak ada. Faham? Islam tak sapa tangga tu. Yang Islam suruh jaga, kita tahu dah dia memang hak haram, baru kita tak terima. Nah, kita tengah makan lah kedak, dia bagi ye first price bah toto. Hari ni saya belanja semua kedai ni, baru boleh kita tak terima. Faham tak? Pasal dia kata menang first price toto, bukan selimut toto tikang. Nah, tu baru jelas. Bila jelas haram, kita tak terima dia bayar kita. Nah, ni kalau tak tahu jangan. Melainkan kita tahu dah kerja dia. Imam Ghazali kata manusia ni nisbah nak belanja kita makan 4 kategori. Yang pertama, dia ni banyak yang haram, sikit saja yang halal, tak boleh terima dia belanja atau beri makan sedekah ke kita. Yang kedua, banyak yang halal, sikit saja yang haram. Dia kerja cikgu sekolah je, tapi sekali-sekala main nombor ekor. Nampak tak? Maka kalau dia belanja kita buat kenduri apa semua, boleh makan, tak usah cakap banyak. Yang ketiga, dia ni tak tahu halal ke haram, maka husnuzan ni halal, boleh makan. Nak, kerana kita tak kenal. Yang keempat ialah orang yang banyak yang haram. Orang yang maknanya banyak yang halal, ya semuanya hartanya adalah halal, tidak ada yang haram. Jadi yang kita tak boleh makan ialah orang yang banyak sumber yang haram daripada yang halal. Soalan seterusnya,